Okay, hai. Okay, untuk isu berkenaan dengan set harga harga bilik, okay, untuk sistem RRT. So, katakan harga bilik adalah berbeza mengikut hari yang kita tetapkan. Contoh, katakan kita letak misal kata hari biasa, okay, normal day, dengan satu lagi adalah untuk weekend. Okay, so dekat sini, dekat bahagian availability ni, first user kena set dulu nama. So first kita katakan kita ada satu bilik nama dia Rose, okay, ataupun rumah Rose lah. Kita letakkan satu rumah ataupun satu bilik, sama saja, cuma kita set that harga lah. So kita letak ni sebagai bilik lah. Okay, okay, untuk A101 Rose, so yang ni harga weekend dia lain, harga normal day pun dia lain. So first user kena set nama yang sama untuk second. So kita katakan kat sini okay, Rose. Okay, this one item numbers ni nama yang sama, nombor yang sama, tetapi kita kena set something sebab nanti dekat bahagian reservation dia akan by home numbers ataupun room numbers lah. So kat sini kita kena set nama yang berbeza. So katakan tapi still nombor bilik yang sama, 10. So cara nak set dia, user boleh buat tanda macam ni. Okay, normal day, ND. Satu lagi adalah weekly. Okay, weekday lah. Okay, macam ni WD. Atau WD ni kita stand for weekend lah. Okay, so harga yang berbeza. So kita dah dapat dua bilik yang sama tapi harga yang set nombor yang berbeza lah. So dekat sini nanti selepas user dah adjust kat sini, so nanti dekat setting user kena adjust panggil by numbers tadi lah, home numbers tadi, this one. So kita akan ada dua. So kita kena set harga yang berbeza. So katakan ND normal day kita letak 150 untuk semalam. Okay, and then untuk weekend 180. Okay, so kita dah dapat dua harga yang berbeza lah dekat sini untuk satu bilik yang sama. Okay, so kita check kat sini. Okay, misal kata user ada lebih daripada bilik, user just set macam ni juga. Cuma yang penting adalah home number kena berbeza. Sebab nanti dekat bahagian setting kita kena set harga yang berbeza mengikut apa yang kita set tadi lah. Okay, dan masa reservation user boleh panggil. So mengatakan okay, first kita tengok this customer. Okay, kita letak this customer kan. Okay, so nanti katakan hari. So contoh 1/1, okay, dia akan ambil 2 malam lah, 2 hari bulan 1. Oh sorry, 1 malam lah. Okay, masa malam. So kat sini user boleh panggil. So kata normal day, dia ambil normal day. So nanti harga 150 lah. So kita set 1. Okay, 1 malam. Day ni kira stand for malam lah. User boleh stop malam. So kata 1 sehingga 2, so ni 1 malam. Okay, so katakan untuk next day pun dia akan ambil, tapi dia akan ambil 2 malam. Okay, so user boleh set directly. Maksud dia katakan Alia ni dia nak ambil bilik yang sama untuk 3 malam. So boleh 1 hingga 3 hari 4 hari bulan lah kan. Okay, so contoh boleh tengok demo video balik kami. Okay, 1, 2, 3, 4. So means 3 malam. So user kena note sini 3. So nanti dekat bahagian total nanti dia akan automatic jadi 450 lah. Kira semalam adalah 150. Okay, katakan untuk orang lain pula. Okay, kita letak kat customer. Kita ambil Faiz. Okay, untuk Faiz, okay. Okay, sebelum tu kita double check dulu ability kita. Okay, untuk 1/1. Okay, untuk this one kejap. Oh sorry, kita ambil bulan 9 lah. Okay, sebab kita set bulan 9. Okay, 1/9. Okay, sehingga 4/9. Okay, kita ikut current date yang kita nak set lah. Okay, sebab kita set kat sini, kita starting adalah 1/9. Okay, so kat sini kita nampak untuk 1/9 sehingga 4/9 dia dah booking lah kat sini. Okay, tanda merah ni adalah tanda not available lah. So katakan untuk next day, bilik yang sama, Faiz pula nak masuk booking. So dia nak masuk 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9. And then dia nak booking sehingga 6 hari bulan 9.
So kat sini, okay, dia mungkin masa time this one adalah weekend. Okay, so user just note weekend. Okay, so berapa? So kata 4, 5, 6, so 2 malam. So 2 malam. Okay, so macam ni. So kat sini kalau 2 malam, kita double check dekat dia punya total. So 360 lah untuk 2 malam. So availability dia, so kat sini kita nampak lah this one adalah tanda dia dah booking. So not available. So untuk next customer, user kena double check macam tu. Okay, selebihnya refer kami punya demo video untuk bahagian availability ni lah. Cuma untuk set harga, kami nak tunjuk kat sini. User kena set dekat bahagian sini dulu. And then baru pergi dekat setting. Okay, itu saja. Nanti user boleh try play along tengok. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias.